Batu Bersurat Terengganu 1303. Sudah ada tulisan Jawi yang sempurna. Lepas tu yang kedua dia cerita pasal hukum hakam. Nak cerita pasal hukum hakam tak boleh kalau akidah tak kuat. Ramai lagi kaci Batu Bersurat. Oh ni ada berapa bab lain. Ni cerita pasal hukum hakam. Lepas tu tutup buku. Bukan gitu kan nak tahu saudara tergelagi lagi. Dari sudut filologi tu. Tulisan simbol dia macam ni. Oh dah moden dah ni. Batu Bersurat Terengganu piagam kerajaan. Mana dia besar, dia boleh letak sebagai tu pun dah patah dah tu. Batu Bersurat Terengganu 1303. Sudah ada tulisan Jawi yang sempurna. Tulisan ni macam baby tau. Macam baby baru lahir, kemudian besar sikit, umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7, sehingga besar kan. Begitu juga tulisan. Saya tengok dari sudut filologi terhadap tulisan Batu Bersurat itu. Dia sebenarnya, kalaulah tulisan tu dah sophisticated dah ada sting 3 gigi, dah bersambung dah itu. Tulisan tu dah matang. Maknanya tok nenek orang yang tulis Batu Bersurat tu dah tahu nulis lama lah tulisan Jawi. Tu satu, tulisan tu maknanya dah lama ni tulis pandang nulis ni orang Melayu ni. Satu. Lepas tu yang kedua dia cerita pasal hukum hakam. Nak cerita pasal hukum hakam tak boleh kalau akidah tak kuat. Maksudnya agama orang tok nenek orang Melayu, agama Islam ni dah lama lah. Sebab tu dia bercerita pasal hukum hakam. Kalau tidak orang tak faham cerita hukum hakam dulu. Maksudnya dia kena ada orang tafsirkan dari sudut tamadun tu. Ramai lagi kaci Batu Bersurat. Oh ni ada berapa bab lain. Ni cerita pasal hukum hakam. Lepas tu tutup buku. Bukan gitu kan nak tahu saudara tergelagi lagi dari sudut filologi tu. Tulisan simbol dia macam ni. Oh dah moden dah ni. Maknanya sebelum ini dah ada tulisan. Tapi dia ambil orang. Batu tu pun ada cerita. Saya pergi di Museum Terengganu tu. Kurator tu kata baru je kita dapat ni wak kelik daripada Singapura. Apa pergi ke Singapura pula? Saya kata itulah dia orang nak ambil, nak cek apa benda tu. Alhamdulillah raja sekarang boleh buat. Tapi bagi syarat kena buat satu museum untuk Batu Bersurat ni. Tu yang ada Museum Terengganu baru tu. Semata-mata nak bawa balik Batu Bersurat tu.